Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi kita nak bergerak daripada Saya Berjaya daripada Putrajaya ke Saya Berjaya. Jadi bila kita start kereta, benda pertama yang saya tak suka sikit tentang S70 ni, kita kena setiap kali start kita kena tukar dia punya mode pemanduan. Okey, dia ada Comfort, Eco, Sport. Jadi bila kita start enjin kereta, dia memang akan preset dekat Comfort. Biasanya saya akan guna Eco saja. So saya kena tarik dan tukar ke Eco. Okey, dah settle dah Eco. Let's go. Dekat steering ni dia ada banyak button juga S70 ni, tapi tak boleh tukar dia punya mode pemanduan. Kita hanya boleh tukar mode steering sahaja, iaitu kita nak sport ataupun comfort. Tapi untuk gear ataupun kuasa kereta ni, kita tak boleh tukar mode pemanduan, tak boleh tukar menggunakan steering. Sekarang ni saya tak buka lampu. Jadi kalau saya onkan lampu hadapan, yang ni kalau lampu hadapan, ni lampu belakang. Pusing satu kali dekat tombol ni, dia akan on lampu belakang. Macam saya on sekali lagi, kita boleh nampak skrin dia akan sedikit malap lah bila kita buka lampu. Kalau kita pusing untuk kali pertama, dia just buka lampu belakang. Pusing kedua, dia akan buka lampu depan. Dan kalau kita pusing sekali lagi, dia akan buka lampu automatik. Automatik. Sekarang ni dia automatik. Automatik tu maksud dia kalau gelap, cuaca gelap, dia akan onkan lampu. Dan kalau cuaca tu ada matahari, dia akan automatic off. Okay, kita masuk saja highway macam ni, jalan yang ada pembahagi jalan, highway. Kita terus on ACC. Saya on ACC. So tetapkan kelajuan pada 79. Dan kita boleh lepaskan minyak dan brake. Steering pun sebenarnya kita boleh lepas, tetapi hanya dalam lebih kurang 10 saat. Dia akan minta kita pegang steering secara layang. Macam depan ni dia ada selekoh. Saya lepaskan steering, dia akan berpusing sendiri, menunjukkan bahawa kereta sebenarnya dia control steering, tapi dia suruh kita pegang steering. Macam dia suruh kita pegang got steering untuk kita take over kalau ada apa-apa kecemasan. Ada orang yang pasang, saya lupa nama, Commu tak salah saya, Commu Assist tak saya nama dia. Dia akan ada satu extra kamera dekat depan ni. Dan kalau kita pasang sistem tu, harga dia lebih kurang RM3,000 lah. Kita boleh lepaskan steering terus. Tapi saya malas nak buat sebab saya risau warranty akan void. Walaupun Commu
commute assist tu, dia cakap dia hanya plug and play dan tak kacau warranty. Tapi kita risau juga tiba-tiba kita nak elak kan kalau boleh kan. Tapi kalau nak terjadi juga accident di mana kita tak sempat pun buka sistem commute assist tu, tak pasal-pasal kereta kita void warranty pula nanti kan. Kita boleh set jarak kenderaan di hadapan. Sekarang ni dia 3 titik. Kalau kita dekatkan lagi, sekarang ni saya dekatkan lagi lah. Dia punya setting kita tekan dekat sini je, kiri dan kanan, nak dekat ataupun nak jauh dengan kereta hadapan. Sekarang ni adalah jarak yang paling dekat dengan kereta hadapan lah. Okay, depan tu kita nak belok ke kiri, kita nak exit highway ni, jalan ni. Jadi saya akan offkan auto cruise, tekan balik button auto cruise ni dekat kiri ni, dia akan off. Ataupun kita tekan brake pun dia automatic akan off sistem ACC tu. Tak perlu risau ataupun gelabah lah. Kalau tekan button ni tak jalan, tekan brake je, confirm dia akan deactivatekan sistem ACC ni. Sekarang ni saya hanya orang kata pause sistem ACC. Dia sebenarnya dia masih lagi, orang kata apa, kalau kita tekan, kita tolak tombol steering ni sebelah kiri ni ke atas ataupun ke bawah, dia akan bersambung semula ataupun continue ACC tu. Tak perlu set semula dia punya kelajuan dan sebagainya lah. Dah masuk highway semula, jadi saya tolak tombol ni ke atas dan ACC dia on semula pada kelajuan 79 km sejam. S70 ni dia boleh baca had kelajuan jalan di sebelah kiri dan kanan jalan tu. Macam sekarang ni dia tunjuk 50 km sejam untuk jalan ni, sebab jalan ni dia sedikit selekoh. Dia akan letakkan simbol kelajuan jalan tu di meter panel untuk kita lebih peka ataupun berhati-hati dengan hal laju kelajuan jalan tu lah. Biasanya benda-benda macam ni ada pada kereta mewah. Kalau 5 tahun lepas, benda ni hanya ada pada kereta mewah macam Volvo. Tapi sekarang ni dengan kereta China yang banyak ni, dia dah mula ada pada kereta-kereta yang lebih mampu milik ciri-ciri ni. Sekarang ni dah masuk highway ni, kelajuan dia 90 km sejam. Saya boleh setkan 90 km sejam. Mungkin saya naikkan sikit lah, 95 km sejam macam tu. Dan masih on ACC, jadi kereta bergerak sendiri tanpa tekan minyak dan brake. Cuma perlu berhati-hati sikit lah kalau dia ada traffic jam yang statik. Macam depan tu ada traffic jam statik tak? Belum lagi. Kalau ada traffic jam statik macam ni, saya akan tekan brake lah. Sebab dia, kalau biar, dia akan brake secara agak melulu.
Jadi kalau statik macam ni, saya tekan brake, dia akan deactivatekan sistem ACC. Kalau saya biarkan boleh, tapi dia membrake sedikit tergesa-gesa lah. Kalau keadaan macam ni okey. Keadaan macam ni, kalau kita on ACC semula, dia akan follow kita depan. Tak perlu tekan pedal minyak dan brake, dia akan follow. Sekarang ni minyak dengan brake memang dikawal oleh Proton S70 ni. So inilah kelebihan kereta yang ada Adaptive Cruise Control ataupun Intelligent Cruise Control. Kita tak banyak tak perlu tekan brake ataupun minyak dengan kerap lah. Biar je. Dia ada dia boleh follow trafik dekat depan walaupun jalan secara perlahan-lahan, merangkak dalam jam ni, merangkak dalam kesesakan ni, dia masih boleh follow. Tetapi kalau dia berhenti lebih daripada 3 saat, dia akan pausekan sistem ACC ni, dan kita hanya perlu tekan resume dengan tolak tombol sebelah kiri ni ke atas, dan dia akan continue balik lah. Ni jarak depan ni lebih kurang 1 biji kereta. Kita nak tukar lorong, bagi signal, dan boleh je tukar lorong waktu ACC ni sedang berfungsi, tak ada masalah. Kereta depan brake, S70 pun akan brake. Dia kalau brake macam ni tak ada masalah, sebab kereta depan bergerak. Kita jangan
tengah laju tapi tiba-tiba ada traffic light, ada traffic jam yang statik, yang tu akan menyebabkan S70 ni di brake secara mendadak sikit lah. Macam ni okey, dia just slow down je. Kita depan brake, dia pun akan brake. Okay, kita dah nak keluar ke Cyberjaya, jadi saya akan offkan ACC dan kita kontrol sendiri kereta. Sekarang ni saya tekan minyak dan brake sendirilah. Okey lah, yang tu je saya rasa untuk hari ni, berkongsi pengalaman bawa short distance saja daripada Putrajaya ke Cyberjaya menaiki atau memandu Proton S70. Terima kasih kerana menonton sehingga habis video ni. Jangan lupa like dan share video ni dan support saya dengan tekan butang subscribe. Banyak lagi video-video tentang S70 yang saya telah post dan akan post. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.